Okey, yang hari ni adalah peluncuran aku untuk kali kedua. Kali pertama tu tak berapa menjadi. Aku ada cerita geng untuk yang pertama tu. So untuk hari ni aku turun bermain dengan ombak-ombak okey lah. Mungkin dalam 03, 04, 02 rasanya rendah. Okay, so kita akan mungkin terus ke Pelantar lah hari ni. Jarak lebih kurang dalam 10 ke 13 kilo. Kita tengok. Right, so aku bersama dengan seorang brother aku, Chua. Setup macam biasa, kita gunakan Mercury 15 HP, Trooper 360 dan aku bawa Garmin 53 CV EcoMap. Minyak aku ingat sampailah kot rasanya. So kita coba. Okay, itu je geng. Kita jumpa di tengah laut. Alright, see you. Jam lebih kurang pukul apa ni? Pukul 7.20. Okay. Ombak cantik, laut pun harap-harap cantik lah kan. Okay, kita luncur tu. Kita jumpa sekejap lagi. Alright. Sampai di platform ini bro. Sampai di Boat Rivik stabil, boleh sampai sampai daripada pantai sampai ke sini lebih kurang dalam 13 km. Puas hati.